Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kakak. So hari ni berjumpa lagi dengan saya. So hari ni bang, saya nak share sebiji kereta yang saya ada kat sini yang dah siap restore. Ni kat depan kita ni ada sebiji Wira. Okey, sebelum tu saya minta abang-abang kakak sebelum sambil-sambil layan video saya ni minta share, minta like, minta follow saya boleh. Itu saja saya minta. Okey. So okey bang. So ini dia. Kereta Wira 1.5 injection automatic. Wira ni dah siap semuanya. Abang tak perlu nak buat apa dah. Mungkin kereta ni ada sikit-sikit abang nak kena buat lah. Kereta second ni kita tak boleh nak expect macam kereta baru bang. Kita tak boleh nak kata kereta ni semua elok, tak boleh bang. Kalau kereta baru kena beli dekat branch baru. Kena beli dekat Proton baru. Kalau nak lawa betul-betul cantik, perfect 100% tak boleh bang. Tak boleh nak expect semua kereta second macam tu. Abang tak boleh nak expect dia macam baru. Sebab kereta second ni dah orang dah pakai. Ada nama pun kereta second hand, kereta tangan kedua. Okey, so ni Wira ni saya dah check warna T. Warna T memang cantik, memang kemas. Tak perlu apa pun, cantik memang kemas. Cuci kaki bang pakai, saya tak perlu buat apa dah. Dah siap dengan sport rim 8J lebar, 15 inci, tayar semua cantik. Tengok. Semuanya kemas lagi. Tak ada apa-apa bang, tak ada apa nak buat dah. So minta maaf kalau bising sikit ada bunyi generator kat belakang ni. Petang-petang ni memang dia suka berbunyi. So Wira ni lah rupa dia sedemikian. Tak dapat nak tunjuk. Orang kata tunjuk dengan lebih cantik. Sekejap saya buka pintu dia. Bagi cerah sikit. So Wira ni pun dalam ni pun saya dah buat. Abang boleh tengok. Semua saya dah buat door trim, speaker semua hidup, aircon sejuk, dalam kemas. Abang boleh tengok dalam dia. Dalam cantik lagi bang. Kerusi pun tak ada koyak-koyak. Kerusi standard lah, ada lusuh-lusuh. Kereta lama ada lusuh-lusuh. Biasalah. So siapa yang beli kereta ni mungkin nak make up sikit lagi ke, bagi cantik ke, tak ada masalah. Ni belakang dia. Belakang dia pun kemas lagi. Seat belt 3-3 boleh pakai lagi. Bumbung pun cantik kemas. Boleh tengok So siapa berminat boleh PM saya sekarang juga untuk dapatkan Wira ni. Ini Wira tahun 99 tak silap saya. Wira ni tahun 99 auto. Mari sini saya tunjuk enjin dia. Uncle. Ni saya tunjuk enjin dia. So ni lah rupa enjin dia. Enjin dia tak ada masalah apa-apa. 1.5 Bonnet cantik bang. Korang boleh tengok. Kereta ni cantik. Bonnet saya cat